Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi subjek BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Nama saya Tengku Amar Fikri bin Tengku Asmadi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang, Pengajian Melayu 1, PPSMP 9 Ogos 2025-2030. Baiklah, untuk agenda yang utama saya akan memperincikan apakah soalan utama yang dapat kita bahaskan dalam subjek BMMB 1074 untuk kita menelaah dengan lebih lanjut berkenaan dengan elemen KPPB. Jadi untuk soalan pertama, kita akan berungkai bagaimanakah penerapan elemen KPPB seperti 3R dan 6C dapat memperkukuhkan kemahiran analisis sejarah dalam kalangan pelajar. Soalan yang kedua, bagaimanakah pendekatan KPPB menyokong pembangunan nilai kewarganegaraan iaitu citizenship dalam elemen 6C dan pembinaan identiti nasional dalam subjek sejarah di bilik kuliah. Dan soalan yang terakhir, sejauh manakah elemen 6C khususnya communication, collaboration dan karakter dapat diperkukuhkan melalui strategi PDP sejarah berasaskan bahan KPPB. Baiklah, seterusnya pula kita akan masuk pula kepada hasil pembelajaran khusus ataupun CLO iaitu Course Learning Objective. Jadi untuk CLO 1 kita dapat menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Melayu dan sejarah perkembangan bahasa Melayu itu sendiri. Manakala untuk CLO yang kedua, kita akan menilai sejarah perkembangan tulisan, bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka serta cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Dan yang terakhir untuk CLO yang ketiga, kita akan membanding beza peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang mana ini bermaksud untuk CLO 3 ni sudah masuk kepada bahagian pemikiran kritis. Kita perlu membanding beza pendapat dan pendapat tokoh berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa Melayu dan tulisan dalam bahasa Melayu. Baik, di sini pula saya sertakan CLO yang pertama, CLO 1, yang mana dalam CLO 1 kita akan belajar tentang asal-usul bahasa Melayu. Yang mana dalam topik tersebut kita dapat mengetahui asal-usul perkataan Melayu itu sendiri. Seterusnya kita dapat mengetahui asal-usul bangsa Melayu dan rumpun bahasa Melayu serta cabang-cabang bahasa Austronesia. Seterusnya untuk topik yang kedua, pelajar dapat mengetahui sejarah perkembangan awal bahasa Melayu iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu. Yang mana untuk CLO 1 ni lebih menjerumus kepada menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Melayu dan sejarah perkembangan awal bahasa Melayu itu sendiri. Seterusnya kita akan beranjak pula kepada CLO yang kedua. Yang mana dalam CLO yang kedua ni kita dapat mengetahui sejarah perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu. Ini agak berbeza dengan CLO 1, yang mana untuk CLO yang pertama, kita hanya dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan bahasa saja. Manakala untuk CLO yang kedua sudah masuk kepada perkembangan tulisan bahasa Melayu. Yang mana pelajar dapat mengetahui sistem tulisan Palava, sistem tulisan Kawi, sistem tulisan Jawi, sistem ejaan Zakbar dan sebagainya. Dan juga untuk topik yang keempat, pelajar dapat mengetahui sejarah perkembangan bahasa Melayu, pra-merdeka dan pasca merdeka. Dalam CLO yang kedua juga, pelajar dapat mengetahui apakah cabaran dan bagaimanakah masa depan bahasa Melayu dari sudut pendidikan, ekonomi, pentadbiran kerajaan, keracunan bahasa di media sosial dan sebagainya. Yang mana CLO kedua ni lebih memfokuskan kepada penilaian sejarah perkembangan tulisan, bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka serta cabaran dan masa depan bahasa Melayu itu sendiri. Dan akhir sekali kita akan teruskan kepada CLO yang ketiga, yang mana di sini pelajar dapat belajar mengenai peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang mana dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu BMMB 1074 ni ada beberapa pendapat tokoh yang agak terkenal, yang mana kita boleh ambil
pendapat tersebut untuk kita masukkan dalam penulisan kita. Antara yang disertakan di sini adalah seperti Munshi Abdullah, Asmah Haji Omar, Nik Safiah Karim, Abdullah Hassan dan Awang Sarian. Yang mana untuk silap yang ketiga ni lebih memfokuskan perbandingan beza peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang mana pelajar harus menganalisis pendapat tokoh tersebut dan membanding beza manakah pendapat tokoh yang lebih relevan dalam topik yang kita bahaskan. Seterusnya, untuk pengetahuan penonton sekalian, bagi subjek BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu mempunyai sedikit kesinambungan dari segi pelaksanaan tugasan pentaksiran berterusan dengan subjek GWCP 1042 iaitu penulisan akademik. Yang mana dalam pentaksiran berterusan tugasan 1 penulisan BMMB 1074 dan juga tugasan 2 subjek GWCP 1042 kami hanya menggunakan topik ataupun tajuk esei yang sama iaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Cumanya dalam pelaksanaan GWCP 1042 kami hanya menukar rubrik mengikut kehendak bagi subjek GWCP 1042 dari segi format, susunan subtopik dan juga dari segi penggunaan penanda wacana yang lebih tersusun untuk GWCP 1042. Yang mana kami mengikut rubrik pemakahan sahaja yang bertukar untuk subjek GWCP 1042. Di sini turut saya sertakan soalan tugasan pentaksiran berterusan tugasan 1 penulisan bagi subjek BMMB 1074 yang mana dalam kehendak soalan ini memerlukan kami untuk menghasilkan satu penulisan sehingga 1,500 patah perkataan untuk menulis esei lengkap berkaitan dengan asal-usul bahasa Melayu dan sejarah awal perkembangan bahasa Melayu. Di sini juga turut saya sertakan rubrik pemakahan pentaksiran berterusan tugasan 1 bagi subjek BMMB 1074 yang mana untuk mencapai kategori grade amat cemerlang iaitu skor daripada 27% sehingga 30%, pelajar hendaklah berkebolehan memahami asal-usul bahasa Melayu dengan sejarah awal perkembangan bahasa Melayu dengan amat cemerlang. Seterusnya, pelajar juga harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran berbahasa untuk membina kemahiran intelektual secara progresif menggunakan tahap pemikiran kritis dan kreatif serta berkebolehan menyelesaikan masalah dalam menjelaskan asal-usul bahasa Melayu dan sejarah awal perkembangan bahasa Melayu dengan amat cemerlang. Hanya bagi mencapai kategori grade amat cemerlang dalam menghasilkan pentaksiran berterusan tugasan 1, pelajar hendaklah mempunyai pengetahuan yang amat luas berkenaan dengan sejarah awal perkembangan bahasa Melayu dan juga masukkan rujukan-rujukan yang sahih berserta dengan pendapat-pendapat tokoh yang tepat dalam memberikan huraian dalam pentaksiran berterusan tersebut. Seterusnya, penggunaan bahasa dan juga ayat yang digunakan dalam esei tersebut haruslah gramatis dan juga sesuai dengan penulisan ilmiah. Dan sekarang tanpa membuang masa, saya akan jelaskan pula apakah itu elemen 3R dalam KPPB. Yang pertama adalah elemen represent, yang mana sejauh manakah pelajar mampu menzahirkan idea melalui pelbagai bentuk, sama ada visual, lisan, tulisan maupun peta pemikiran. Yang mana elemen ini amat pentinglah untuk kita sebagai contoh sekiranya ingin membuat satu pembentangan di dalam bilik kuliah. Bagaimanakah cara kita ingin menghasilkan satu bentuk visual ataupun satu bentuk pembentangan yang lebih menarik untuk kita menarik pendengar untuk menumpukan perhatian kepada kita punya pembentangan. Seterusnya, elemen yang kedua ialah elemen relationship, yang mana wujudnya hubungan positif antara pensyarah dan pelajar seperti saling menyokong, berkongsi idea dan membina maklum balas. Yang mana ini penting supaya suasana PDP dalam kuliah menjadi lebih interaktif. Dan juga elemen yang ketiga iaitu elemen Raja, iaitu pelajar mampu membuat refleksi tentang kekuatan dan kelemahan serta penambahbaikan dalam tugasan kita. Elemen ini amat penting supaya kita dapat
menguji tahap kefahaman kita terhadap sesuatu topik yang telah dipelajari sewaktu dalam bilik kuliah. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan jelaskan pula apakah elemen 3R yang terdapat dalam subjek BMMB 1074 sepanjang kuliah kami dalam PDP kami. Yang pertama dari segi elemen relationship. Pensyarah mewujudkan persekitaran PDP yang positif melalui hubungan sosial dan konteks kehidupan sebenar. Dan elemen yang kedua ialah elemen represent. Pensyarah memberi ruang kepada pelajar untuk membina keyakinan dan menyampaikan idea melalui aktiviti pembentangan. Yang mana tidak kiralah sama ada aktiviti pembentangan secara maya atas talian ataupun secara bersemuka. Pensyarah kami sangat menggalakkan kami untuk berkongsi pendapat, bertukar idea dan juga menyatakan pendapat sendiri dalam kita mengaitkan subtopik yang kita pelajari dengan isu yang terkini dan kaitkan sekali dengan nilai murni yang terdapat dalam dalam subtopik tersebut. Dan juga elemen yang ketiga iaitu elemen raja, iaitu pensyarah mengemukakan soalan aras tinggi yang memerlukan pelajar untuk menganalisis punca dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti sejarah. Yang mana setiap kali setelah kami habis kuliah, pensyarah akan sediakan kami 3 soalan, iaitu soalan aras rendah, soalan aras sederhana dan juga soalan aras tinggi. Yang mana dalam soalan aras tinggi itu kami haruslah mengaitkan isu terkini dengan apakah yang telah kami pelajari, untuk kami menguji tahap kefahaman kami terhadap apa yang telah kami pelajari. Seterusnya, baiklah, tadi kita sudah lihat apakah elemen 3R dalam KPPB. Sekarang ini kita akan lihat pula apakah elemen 6C dalam KPPB. Yang pertama ialah critical thinking, yang mana pelajar mampu memberi penjelasan berdasarkan bukti dan rujukan yang sahih. Yang kedua ialah elemen creativity. Pelajar menggunakan bahan, media atau strategi pembelajaran secara inovatif. Elemen yang ketiga ialah elemen communication, iaitu pelajar mampu menyesuaikan bahasa, nada dan struktur mesej dengan khalayak. Elemen yang keempat dalam 6C iaitu collaboration, yang mana sejauh mana pelajar mampu bertindak dalam kumpulan secara aktif dan bertanggungjawab. Elemen yang kelima ialah elemen citizenship. Pelajar mampu menunjukkan sikap prihatin terhadap masyarakat, persekitaran dan isu semasa. Dan yang terakhir sekali ialah elemen karakter, yang mana sejauh manakah pelajar mampu menunjukkan nilai murni seperti integriti, hormat, disiplin dan empati. Seterusnya, mari kita lihat bersama apakah elemen 6C KPPB dalam PDP yang dapat saya sertakan. Yang mana di sini daripada 6 elemen tersebut, saya hanya pilih 3 sahaja. Iaitu yang pertama elemen citizenship, yang kedua elemen collaboration dan yang ketiga elemen communication. Yang mana dalam elemen citizenship, pelajar dapat melahirkan rasa tanggungjawab terhadap negara melalui aktiviti pembentangan dan menghubungkaitkan sejarah dengan isu terkini. Yang mana dapat kita lihat di sini bersama-sama bahawa ada seorang pelajar yang berdiri di hadapan, yang mana mereka menceritakan balik apa yang telah mereka pelajari dan kaitkan dengan nilai murni dan juga nilai kewarganegaraan yang boleh disertakan setelah apa yang telah dipelajari dalam subtopik yang tertentu. Yang kedua adalah elemen collaboration, yang mana dalam pentaksiran berterusan tugasan 1 BMMB 1074 dapat dikaitkan dengan tugasan 2 GWCP 1042. Seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadilah. Yang mana untuk subjek GWCP 1042 kami hanya tukar rubrik saja tapi menggunakan tajuk ataupun topik esei yang sama. Dan yang terakhir sekali adalah elemen communication, yang mana keupayaan pelajar dalam menyampaikan hujah dengan jelas secara lisan. Hal ini dapat menggalakkan pertukaran idea dalam kalangan pembentang dan juga pelajar. Seperti mana yang telah saya letakkan rajah di bawah ini, yang mana ada beberapa pelajar yang berdiri di hadapan pentas, mereka menceritakan tentang apa yang telah mereka pelajari, dan dalam masa yang sama pendengar dapat bertukar idea dan berkongsi pendapat mereka dengan penyampai hujah di atas pentas tersebut. Seterusnya kita lihat pula apakah objektif pembelajaran harian. Yang pertama, pelajar dapat menjelaskan secara lisan dan tulisan hasil pembelajaran sejarah
perkembangan bahasa Melayu dengan rujukan yang tepat. Yang kedua, pelajar dapat menghasilkan respon bertulis berbentuk interpretatif atau deskriptif tentang isu sejarah dengan mengaitkan fakta sejarah dengan pemikiran kritis. Dan yang terakhir sekali, pelajar mampu mengembangkan pemikiran kritis melalui soalan aras tinggi yang diberikan oleh pensyarah. Hal ini bertujuan untuk kita menguji tahap kefahaman kita terhadap apa yang telah kita pelajari dalam bilik kuliah. Dan seterusnya kita akan lihat pula apakah hasil pembelajaran yang diingini ataupun DLO. Yang pertama, pelajar dapat menganalisis teks sejarah dengan mengenal pasti hubungan sebab akibat melalui penerapan elemen 3R. Yang kedua, pelajar dapat menzahirkan hujah yang bernas dengan nilai kewarganegaraan melalui kerja kolaboratif. Kerja kolaboratif ni bermaksud kerja secara berkumpulan. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, mengaplikasikan prinsip KPPB dalam aktiviti PDP untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berpusatkan pelajar. Dan saya rasa itu saja pembentangan KPPB bagi subjek BMMB 1074 daripada saya. Saya Tengku Ahmad Fikri bin Tengku Asmadi memohon kemaafan ada kesilapan sepanjang saya membentangkan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.